Dah berapa minit lepas tu, dia ke ni pembunuhan? Dia akan menanam. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review, a short review about a TV series, a limited series dekat Netflix, iaitu His and Hers. Benda ni viral dan aku tengok ni pun sebab wife aku yang pergi tengok, so aku terlayan sekali. This is a perfect example how the first episode buatkan kau hook with all of the mystery that is happening. Basically, filem His and Hers ni mengisahkan tentang satu pembunuhan yang berlaku di sebuah kampung ni yang membawa dan menarik semula certain people ke kampung tu semula, yang terdiri daripada jurnalis, sheriff dan sahabat-sahabat diorang ni ke satu tu. Dan kau jadi pelik dan macam siapa pembunuh ni kan? Dia macam whodunit, tapi dia more to drama yang dia macam drama, kau selitkan whodunit ni tu. Sepanjang 4 episod tu kau you have no idea who is the killer sampai penghujung filem lah. Ending memang aku tahu kan, tapi itu pun aku boleh guarantee kat korang, nobody in this world boleh expect that itu adalah pembunuh dia. Masa aku tengok first episode tu, aku macam dia ni kau pembunuh kan? Dah berapa minit lepas tu, dia ke ni pembunuhan? Dia akan menanam perasaan sangsi kau. Bila kau tonton TV series ni, kau rasa macam semua bakal ada reason dan ada penyebab attitude diorang ni macam ke arah dia ni pembunuh. That's how good this TV series. Kita ada Tessa Thompson, John Bernthal, semua, everything about this TV series is good except that bila aku cakap tentang ending dia takkan ada orang expect, I wish that it has a darker side yang at least pinpoint untuk certain parts yang aku rasa at least ada orang boleh expect itulah pembunuhnya. Faham tak? Dia macam bila ending tu kau jadi macam ini semua orang pun tak boleh expect dia pembunuh siapa. Macam tu. Tapi dia best, cuma dia macam ini siapa boleh expect dia pembunuh ni kan. So I wish that the ending was related to the story for the whole, for dia 4 episod ni. Dia 4 ke 6 aku salah tengok ke berapa episod aku lupa tak? 6, sorry aku salah, macam salah teringat cerita lain. So 6 episod ni, ke 6 episod tu it was good. Dan ke 6 episod tak ada filler. Benda tu memang related to the killer, cuma kita terlepas pandang dan macam what the fuck, kenapa kita tak perasan benda ni benda macam tu. Anyway, kalau kau dah tengok filem His and TV series His and Hers ni, adakah kau boleh expect the killer pada penghujung episod tu? Jujur. Okay, sebelum kau tengok ending tu, kau boleh expect ke dia tu pembunuh? Sebab aku tak. Aku ingatkan salah seorang. So apa mana guys, rating aku untuk TV series His and Hers ni adalah sebanyak 5/5 bintang. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Cuba lagi pada Zaf yang datang. Thank you. Aku malah nak review panjang-panjang benda-benda macam ni sebab view tak banyak.